Kalau tengok peta dunia, clearly nampak yang Greenland tu besar gedabak. Punyalah besar, jauh menandingi saiz Australia. Tapi the thing is, saiz Greenland tu mencecah 2 juta kilometer persegi. Saiz Australia tu pula 7.6 juta kilometer persegi. So, tengok angka, tengok saiz kat peta. Misleading betul kan? Lagi misleading bila kita tengok Canada yang dekat-dekat 10 juta kilometer persegi. Kita tengok Amerika Syarikat tu pula dekat-dekat 10 juta kilometer persegi juga. Gabung dua-dua nak dapat dah tu 20 kilometer persegi. Tapi kat map nampak yang saiz Amerika Canada tu lebih kurang je dengan saiz Afrika. Hakikatnya Afrika tu 30 juta kilometer persegi, much bigger daripada apa yang ditunjukkan. So inilah Mercator Projection. Ini adalah suatu kaedah yang dinamakan sempena Gerardus Mercator. Dia ni pakar geografi yang buat peta dunia pada tahun 1569. At some points kita abad ke-18, peta dia tu diangkat menjadi peta asas sedunia sampailah sekarang. Semakin moden walau bagaimanapun ada tempias juga. Kita nampak kononnya negara-negara utara tu lagi dominan berbanding dengan negara-negara selatan. Global North is much bigger than Global South. Negara-negara yang sebenarnya besar end up nampak kecil je. Tapi sebenarnya itu bukan niat Mercator. Zaman 1569 tu bukan macam zaman geopolitik sekarang. Jadi kenapa Mercator buat peta yang salah dari segi saiz? Jujurnya Mercator tu tak salah. Pemahaman kita yang salah. Mercator punya peta ni design hanya untuk tujuan navigasi sahaja. Bila cakap gini korang mungkin keliru. Kalau Greenland nampak macam saiz sama macam Afrika, walhal 14 kali ganda lagi kecil, bukankah berlayar daripada Scotland ni misalnya lah, kalau kita layar straight line, bukankah takkan kita sampai Greenland sebab saiznya lebih kecil? Maklumlah, I'm not sure if you understand. So kita letak Scotland kat situ, ambil je lah mana-mana point, dan kita buat straight line ke arah Greenland. Ini adalah saiz kat Mercator. Ini pula adalah saiz projection yang bertepatan dengan saiznya dalam bentuk kilometer persegi. So as you can see, dia tak sampai kan? Wah, nak faham ni kita ketepikan Greenland sekejap. Kita maintain straight line tu. Straight line pada peta sebenarnya tak sama macam straight line di alam reality. Contohnya, kita set kompas dan bergerak menuju ke barat. On paper memang nampak straight line sebab dia peta. Tapi disebabkan bumi ni bulat, pergerakan kita takkan straight tau. Pergerakan kita akan jadi macam layer. A straight line has now become a rum line. Amati betul-betul rum line tu pergerakan ke arah barat je sebenarnya. Cuma dia naik utara dari khatulistiwa. Lama-kelamaan pergerakan terus ni akan membentukkan suatu loop. Mereka dah sedar benda ni daripada tahun 1569 tu. Dia tahu bumi ni bulat. So apa dia buat? Tanah-tanah lagi jauh daripada khatulistiwa dibesarkan saiznya tu bagi menyesuaikan dengan rum line ni. So tak tepat dari segi saiz, betul. Tapi kalau secara navigasi dah betul. Tengok sekilas pandang memang select kan tanah-tanah utara jadi besar kan, tanah selatan macam Australia dan Afrika tu kecil. Sebenarnya tak, dia tak select. Saya bawa indicatrix yang dibuat Nicholas August Tissot ni. Tanah dalam zone ni maintain. Tengok betul-betul yang bulat-bulat tu, tanah ni maintain. Zone ni memang maintain saiz dia. Afrika maintain, Amerika Selatan maintain. Anything beyond zone ni, either utara ataupun selatan, yakni bulat-bulat yang dibesarkan ni, yang lebih besar ni, anything kat sini inflated, baik utara maupun selatan. So Greenland dan Antarctica memang inflated untuk ketepatan navigasi agar berpadanan dengan rum line movement tadi tu. Menarik bila fikir, tapi itulah pentingnya sains geografi yang mendekatkan kita dengan ilmu pengetahuan. Dan kalau korang suka konten gini, jemput follow untuk video-video lain.